Lebih setengah abad yang lalu, seorang lelaki merantau ke tanah Melayu. Namanya arwah Haji Abu Bekar. Beliau bukan datang sebagai orang kaya, tetapi sebagai seorang pedagang, membawa semangat berniaga dan keinginan untuk membina sesuatu yang lebih besar. Pada ketika itu, pasaran tempatan masih belum banyak pilihan produk pengguna, dan di sinilah arwah Haji Abu Bekar melihat peluang. Beliau terlibat dalam membawa masuk dan mengembangkan produk pengguna, termasuk gula-gula berfungsi yang akhirnya dikenali ramai sebagai Hex. Dari usaha kecil, perlahan-lahan ia membina kepercayaan. Dari kepercayaan, lahirnya jenama. Tahun demi tahun, legasi ini tidak berhenti di situ. Ia diteruskan oleh generasi seterusnya, dan nama yang membawa legasi ini ke tahap lebih tinggi ialah Datuk Seri Barkas Ali Haji Abu Bekar. Di bawah kepimpinan beliau, operasi perniagaan menjadi lebih tersusun, lebih strategik dan lebih besar skalanya. Jenama-jenama ini tidak lagi sekadar produk biasa, tetapi menjadi sebahagian daripada industri pengguna di Malaysia. Syarikat yang memainkan peranan penting dalam perjalanan ini ialah Kino Biotech Group, iaitu sebuah kumpulan syarikat tempatan yang terlibat dalam pembangunan, pembuatan dan pengedaran produk pengguna. Di bawah ekosistem inilah jenama seperti Hex dan Sunquick terus berkembang, masuk ke pasar raya, masuk ke kedai runcit dan akhirnya masuk ke dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia. Hex bukan sekadar gula-gula, ia adalah simbol kepercayaan. Bila tekak sakit, orang cari Hex. Bila batuk, orang cari Hex. Produk ini mungkin nampak kecil, tetapi impaknya besar kerana ia menyelesaikan masalah sebenar. Kemudian muncul satu lagi produk yang mengukuhkan kedudukan mereka. Sunquick. Sunquick, really real fruit. Minuman pekat yang mudah dibancuh, jimat dan sesuai untuk satu keluarga. Jika Hex menguasai individu, Sunquick menguasai isi rumah. Ini bukan kebetulan. Ini adalah strategi. Apa yang membezakan perniagaan ini bukan sekadar produk, tetapi cara mereka membina jenama, produk yang konsisten, pengedaran yang luas dan keupayaan untuk kekal relevan walaupun zaman berubah. Dan satu perkara yang paling kuat adalah nostalgia. Jenama ini membesar bersama pengguna dari zaman kanak-kanak hingga dewasa, dan itu adalah aset yang tidak boleh dibeli. Hari ini ramai mengejar bisnes yang viral, ramai mahu cepat berjaya, tetapi kisah ini berbeza. Ia dibina perlahan-lahan dengan asas yang kukuh, dengan kesabaran dan dengan visi jangka panjang. Dari seorang pedagang, arwah Haji Abu Bekar, kepada seorang usahawan yang membina empayar, Datuk Seri Barkas Ali. Ini bukan sekadar kisah perniagaan. Ini adalah kisah legasi, kisah tentang bagaimana satu keluarga membina sesuatu yang bukan sahaja berjaya, tetapi bertahan dan memberi kesan kepada jutaan rakyat Malaysia. Kerana pada akhirnya, kejayaan sebenar bukan tentang seberapa cepat kita naik, tetapi seberapa lama kita mampu bertahan. Dan kadang-kadang jenama yang kita anggap biasa sebenarnya datang dari perjalanan yang luar biasa. Nak tahu lebih lanjut tentang pasaran kewangan, geopolitik dan isu semasa, jangan lupa layari intraday.my dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like video ni jika video ini memberi anda info yang terbaru yang sebenarnya anda tak pernah sangka siapa pemilik Sunquick atau Hex ni kan.